3, 2, 1 Action. Sketsa Johara. Apa nak cari untuk buka puasa ni kan? Abang Rin dengan ni. Linda. Tak kusangka tiba-tiba Linda. ku jadi rebutan remaja. Dia kan. Tengok Linda. Ini pasal Linda bulan puasa Linda. Jangan Relax. nyanyi macam tu Linda. Jangan perangai karaoke sangat. That's why malam tadi dah pergi karaoke kan. Sebab bawa pula sampai hari ni. Malam tadi pergi karaoke tak ajak abang pun kan? Alah bang, sorry. Terawih pergi tak pergi karaoke tu? After terawih bang. Okey lah bagus. Bang, nombor phone hilang lah bang. Asal nombor telefon hilang pula? Abang dah bagi 8 kali dah. Tak, nombor phone Linda. Linda, abang datang ni bukan nak dengar cerita Linda. Belilah Ni, barang nak beli, Linda. nak beli. Belilah barang Linda ni. Beli barang apa yang Linda berniaga ni? Tengok yang tak tahu ke? Ni casing handset. Takkanlah bulan Ramadan. Set. Bulan Ramadan berniaga benda ni. Kuih lah bang ni. Beli makan. Oh, ni kuih. Kuih casing nama dia. Belilah bang. Jap, kuih casing apa ada ni? Okey, casing iPhone, Samsung dengan yang ni iPhone V. Afin Fi? iPhone V. Oh. Yang ni iPhone lama sikit. Oh, ni lama sikit iPhone lah. 3G East. Belilah bang, beli nama. Nek, kau nak kuih yang mana satu ni? Tak tanya harga lu. Aku bazar Ramadan ni tanya harga lu. Orang selalu ketuk Linda takkan kita nak ketuk. Takkan kita nak ketuk. Apa ada? Okey, pilih. Aku ambil yang iPhone 4S 3. iPhone. Berapa lah? 5 biji dah. Berapa ni? Bang, ambil kuih ni bang. Ni tak ada orang beli. Boleh tak? Kuih apa? Kuih mana? Ambil. Kenapa? Tak ada. Seluar masuk ni. Masuk kerengga. Itulah berniaga lagi kat tepi pokok besar ni. Besar ni lah. Kacau Linda nak berniaga. Bang, ambil lah. Okey. Kuih apa ni? Tabiti. Untuk apa? Untuk kulit cantik bang. Oh ya. Tabiti. Kuih pun ada macam tu ke? Kuih seri muka bang ni. Oh, seri muka. Cakap seri muka. Kuih tabiti bang, beli lah bang. Kuih tabiti. Kayak abang 3. Abang, tapi muka je tak boleh hitam. Sketsa Johara yang terbaru pada 7.05 minit pagi dan 9.05 minit pagi.